Welcome back to my channel One S Machinery. Okay, hari ni ada customer hantar mesin rumput Tanaka SUM 328SC. Okay, ni dia kata tak boleh hidup. Dia suruh kita check, lepas tu tengok apa yang patut nak tukar, kita tukar. Okay, sebelum lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Let's go! Okay, mesin rumput ni dah lama lah tak servis. Customer tu hantar, dia kata tak boleh start. Okay, sekarang kita nak check dia punya carburetor, dia punya plug. Lepas tu kita check sekali dengan dia punya piston, ada cala ke tak. Okay, mula-mula kita buka dulu dia punya plug ni. Okay. Okay, tengok dia punya plug pun sudah hitam Okay, so kita buka dia punya carburetor ni. Okay, kita buka dia punya carburetor guna sepanas. Saiz ni dia punya ni saiz 8 Ni tengok dia punya carburetor pun dah kotor ni, mungkin kita kena servis lah. Okay. Okay, ni dia punya hose minyak pun sudah keras. Mungkin ni kita kena tukar lah. Okay, kita buka dia punya kabel throttle ni Yang ni kabel throttle ni pun mungkin kita kena tukar lah. Sebab ni pun dah rosak dah dekat ujung ni. Dah putus-putus dah. Lepas tu kita buka dia punya minyak ni Okay, ni carburetor ni kita cuci dulu. Lepas kita cuci, nanti kita pasang balik. Okay, carburetor kita dah siap cuci. Sekarang kita tukar kabel minyak ni. Kita buka dulu. Kat sini dia ada dia punya pin ni Okay. Sebab ni dah keras lah. Kita tukar yang baru je. Okay, kita ukur dulu. Lepas tu kita potong. Okay, kita masuk pin ni balik. Kita cucuk dekat atas tangki dulu
Okey, kita pasang balik dia punya pin ni. Okey, dah pasang sebelah atas. Sekarang kita pasang yang sebelah karburator ni. Jangan lupa ni spring ni kena pasang balik sebab ni nak elakkan dia terkena panas daripada enjin. Okey, lepas tu kita masuk pin ni. Okey, kita dah pasang. Karburator pun kita dah servis. Sekarang kita ikat balik dekat dia punya enjin ni. Okay, ni kena ikat kuat-kuat jangan bagi angin dia masuk. Kalau dia tak kuat pun dia nanti tak boleh hidup juga. Okay. Lepas tu kita pasang dia punya kabel throttle ni. Okey, sekarang kita tukar plug baru dulu. Okey, kita dah siap pasang plug, dah siap servis semua. Kita try isi minyak, lepas tu kita try on Okay, dia punya filter ni kita pasang balik. Okay, sekarang kita pasang dia punya filter ni. Okay, kita buka stokok minyak ni. Kita dah isi minyak. Sekarang kita start. Bismillah.
Okay, mesin rumput ni kita dah siap servis. Dia punya masalah, carburetor kita dah servis, hos minyak kita tukar, plug pun kita tukar. Okay, buat korang yang ada mesin rumput yang masalah dia macam ni, tak boleh nak start disebabkan korang simpan lama. Korang jangan buang. Korang boleh terus datang dekat HQ One S Machinery, kita boleh servis. Okay, kalau korang suka dengan video saya, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Assalamualaikum.